Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hakimi bin Ayub Kamarudin, nombor metrik I23207056. Jadi seperti mana yang kita tahu, poster yang telah disiapkan dan juga ini adalah video yang akan menghuraikan tentang poster tersebut. Jadi saya telah memilih tajuk berkenaan dengan al-isti'arah, yang mana salah satu tajuk atau subtopik daripada tajuk besar subjek kita iaitu balaghah. Baik. Seterusnya, kita akan pergi kepada al-mawdu' wal ma'lumat, iaitu tajuk dan juga maklumat-maklumat di dalam poster ini. Pertama, elemen penting yang kita akan menerangkan ialah at-ta'arifu al-isti'arah, pengenalan isti'arah. Yang kedua, anwa'u min al-isti'arah, jenis-jenis daripada isti'arah. Dan yang ketiga, at-tamthil fil lughatil arabiyyah wal malayuwiyyah, iaitu contoh-contoh daripada bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada at-ta'arif al-isti'arah. Isti'arah wa hiya tashbih hudhifa ahada tarfiyah fa'alaqatuha al-musyabah daiman. Jadi maksud di sini ialah isti'arah adalah ayat tashbih yang mana dihilangkan salah satu tarafnya. Kenapa salah satu? Kita tengok pada ayat itu tarfai. Tarfai bermaksud musanna ataupun tasniyah. Tarfai. Ada dua taraf iaitu ataupun dua pokok utama. Apa dia pokok utama tu? Dua tu. Al-musyabbah dan juga al-musyabbah bih. Jadi isti'arah bermaksud menghilangkan salah satu daripada dua pokok utama itu, sama ada musyabbah atau musyabbah bih yang akan dihilangkan. Dan juga fa'alaqatuha al-musyabah daiman. Dan hubungan isti'arah ini ialah al-musyabah, iaitu keserupaan daiman, selama-lamanya. Baik, itu untuk takrif al-isti'arah. Kita pergi kepada anwa'uha, iaitu jenis-jenis daripada isti'arah. Isti'arah wahya qismani, terbagi kepada dua. Yang pertama at-tasrihiyah, yang kedua makniyah. Baik, apa maksud tasrihiyah? Takrif dia ialah wahya ma saruha fiha bilafzil musyabbah. Wahya ma saruha fiha bilafzil musyabbah bih. Jadi maksud di sini ialah dihilangkan musyabbah dan dijelaskan masaruha fiha, dijelaskan dengan bilafzil musyabbah bih, dijelaskan dengan lafaz yang ada pada musyabbah bih. Baik, kita pergi kepada takrif yang kedua, iaitu makniyah. Wahya ma hudhifa fiha al-musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimih. Isti'arah dengan menghilangkan musyabbah bihnya, iaitu hudhifa fiha al-musyabbah bih, dan dirumuskan wa rumiza lahu, dan dirumuskan baginya bi syai'in min lawazimih, dengan sesuatu lawazimnya, iaitu dari sifat yang melekat pada ayatnya. Baik, selesai untuk takrif makniyah, tasrihiyah dan juga tajuk besar kita ialah al-isti'arah. Baik, kita pergi kepada contoh, iaitu al-amthilah at-tasrihiyah. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Hadara al-qamaru ilal fasli. Telah datang bulan ke dalam kelas. Baik, kalau di sini kita tengok, ayat tasbih asal dia ialah hadara Muhammadu kal qamari ilal fasli. Telah datang Muhammad seperti bulan ke dalam kelas. Maka di situ zukira musyabbah bih, dia disebutkan musyabbah bih. Tetapi kalau at-tasrihiyah, dia hudhifa musyabbah bih, dia menghilangkan musyabbah bihnya. Jadi kita tengok hadara al qamaru ilal fasli, walaupun kata asalnya ialah hadara Muhammadu kal qamari ilal fasli. Kerana apa? Isti'arah ni dia menggunakan ayat yang tersirat untuk menjelaskan satu makna, ataupun dari sudut bahasa dia isti'arah, yasta'iru isti'arah, meminjam suatu kata yang tersirat untuk menjelaskan suatu makna. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua, ibtasamat az-zuhur fil hadiqah. Tersenyum bunga-bunga di taman. Adakah bunga-bunga itu tersenyum sedangkan bunga-bunga tidak mempunyai mulut? Jadi kalau asal tasbih dia ialah ibtasamat at-talibat mislu zuhur fil hadiqah. Tersenyum pelajar-pelajar perempuan itu seperti bunga-bunga di taman. Jadi itu maksud di sini. Dia tidak menyebutkan musyabbah bihnya. Itu kata ayat tersirat tetapi menyampaikan satu makna. Baik, kita pergi kepada contoh daripada bahagian yang kedua, iaitu al-amthilah al-makniyah. Yang pertama, tara al-khabaru fil madinah. Berterbangan berita di bandar. Jadi adakah berita itu mempunyai sayap? Dia berterbangan? Tidak. Jadi ayat di sini tersirat. Jadi apa makna kalau kata asal tasbih dia ialah tara al-khabaru kat-tayri fil madinah. Berterbangan berita-berita seperti burung fil madinah. Itu disebutkan musyabbahnya, tetapi makniyah dia hudhifa musyabbah, dia tidak disebut musyabbahnya. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua, ibtasamat az-zuhur fil hadiqah ba'da nuzulil amtar. Baik, di sini bermaksud tersenyum bunga-bunga di taman selepas turunnya hujan. Jadi apa maksud ayat di sini? Dia tersirat. Bagi maksud dia ialah, kalau tasbih asal dia ialah ibtasamat az-zuhur kal insan fil hadiqah ba'da nuzulil amtar. Tersenyum bunga-bunga seperti manusia di taman selepas turunnya hujan. Bermakna bunga itu dalam keadaan yang mekar selepas turunnya hujan. Baik, selesai untuk dua contoh daripada tasrihiyah dalam bahasa Arab dan juga dua contoh makniyah dalam bahasa Arab. Kita pergi yang seterusnya, al-amthilah fil lughatil malayuwiyyah. Contoh-contoh daripada bahasa Melayu. Okey, untuk tasrihiyah, katak sedang menyanyi di atas pentas. Ayat itu sangat tersirat. Jadi makna dia ialah seseorang yang suaranya tidak
kedengaran merdu dan sedap yang sedang menyanyi di atas pentas. Yang kedua, si batu yang tidak menerima nasihat. Si batu yang tidak menerima nasihat bermaksud batu itu keras. Dia tidak menerima nasihat. Itulah dicontohkan kepada orang yang tidak mahu mendengar nasihat. Dipanggil sebagai, kalau kata adatnya orang Melayu ni, kepala batu. Dia susah nak menerima nasihat, keras untuk mendengar nasihat. Baik, kepada contoh yang kedua, al-amthilah fil lughatil malayuwiyah al-makniyah. Telah berterbangan semua masalah. Adakah masalah-masalah itu mempunyai sayap untuk berterbangan? Tidak. Tetapi masalah-masalah itu telah lenyap, telah selesai fahamnya. Baik, contoh yang kedua, menyala permusuhan antara kaum itu. Permusuhan menyala. Adakah dia ada lampu di atas kepala permusuhan itu? Jadi dia tersirat ayat tu. Jadi dia ingin menyampaikan salah satu makna, menyala permusuhan antara kaum itu maksudnya telah tercetus permusuhan di antara kaum tersebut. Baik, Alhamdulillah, selesai. Itu sahaja perbincangan berkenaan dengan isti'arah. Kerana isti'arah ni tidak mempunyai banyak aspek-aspek yang perlu diterangkan. Jadi secara umumnya kita perlu memahami takrif, pembahagian, contoh, dan itu saja. Okey, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.